Sangkut guys. Kena dah sangkut. Okey, keluar. Oh, banyak ni sangkut. Kenapa ni? Wih. Oh, kelah guys. Oh. Oi, kelah merah. Aduh, tebing tinggi. Alah, sangkut. Alah. Kelah merah guys, sangkut kat kayu. Okey, keluar. Kelah merah guys. Mana nak turun ni? Dia tahan kat saya. Allah. Kelah merah guys. Allah. Allahu Akbar. Nasib baik tak tercangkuk. Kelah merah guys. Putus. Alhamdulillah. Selut-selut lah. Alhamdulillah guys, kelah merah. Tebing tinggi. Nak naik pula macam mana ni? Tak boleh nak naik ni guys. Macam mana nak naik ni? Besar guys, kelah merah. Hajat hari ni nak cari buah sawit. Malas nak mancing. Baling-baling. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak boleh nak ni dah. Nak naik ni. Macam mana aku nak naik? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Lesen kelah merah guys. Lesen kelah merah 2025. Tapi itulah tak rakam sangat lah. Aku tak bajet pun dia nak makan. Alhamdulillah rezeki. Ada sekilo lebih kot. Mantap guys. Melencon basah apa ni? Kotor lah. Dengan lumpur-lumpur. Ketah weh. Lama tak naik kelah weh. Sekilo lebih. 2 kilo ada kot. Ya Allah ya Tuhanku. Time aku tak nak buat video ni lah. Yang aku turun ni saja je. Balingan pertama lah. Baru pukul berapa lah? Dah pukul 6. Aku turun tadi pukul dekat pukul 6 tadi. Memang hajat turun nak cari buah sawit. Lepas tu sambil-sambil cari tu baling lah joran. Sekali dia makan guys. Alhamdulillah. Rezeki. Kelah. Sekilo lebih, 2 kilo ada kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Gigil guys. Kena kelah pula. Aduh. Mau tak gigil guys.
Alhamdulillah rezeki padu mantap. Saya 1 kilo lebih, 2 kilo. Nanti kita timbang guys. Ini lesen padu guys. Okay guys, alhamdulillah rezeki hari ni Tapi itulah aku tak ada niat pun nak buat video sebenarnya. Saja-saja pergi cari buah sawit. Buah sawit baru cari geram lagi lah. Tadi yang kena tu pun aku pakai sawit buruk yang memang bawah pokok dah. Itulah. Jadi rezeki. Ni alhamdulillah rezeki guys. Kat sini. Kelah. Kita timbang guys. Okey. 1.5 kilo setengah guys. Alhamdulillah rezeki. Mantap guys. Ni kira renew lesen lah Kelah. Alhamdulillah. Kalau ikutkan ni Kelah paling besar lah aku dapat. Sebelum ni 1.2 je paling besar. Tapi dulu banyak kali lah naik, tapi tak ada naik kasar-kasar, kecil-kecil je. Kat belah-belah aku ni pun susah juga nak dapat Kelah, bukan senang. Okay, alhamdulillah. Okay guys, walaupun video ni pendek, aku up jugalah kan buat kenangan. Okay, mantap. Okay, jumpa aku di next video. Assalamualaikum. Betul ke? Betul lah Kelah. Kelah lah ni.